Takkanlah bila ada emergency, orang nak kena balik rumah dulu, tukar baju, baru nak pergi balai. Benda ni tak masuk akal. Baru terjadi seorang wanita tak dibenarkan masuk balai polis dekat Melaka disebabkan dia pakai seluar pendek. Tetapi masalahnya, dia datang buat report balai polis ni, bukannya dia plan dari rumah nak pergi balai polis. Dia datang sebabkan aksiden. Takkanlah bila ada emergency, orang nak kena balik rumah dulu, tukar baju, baru nak pergi balai. Benda ni tak masuk akal. Dia sampai disuruh untuk pergi ke shopping mall, beli seluar baru boleh masuk ke balai polis. Tak, prosedur-prosedur macam ni prosedur-prosedur yang menyusahkan orang. Kena ada keluar perkeliling dan SOP yang baru untuk pastikan bila orang nak pergi ke balai polis, bila orang nak pergi ke hospital sebagai contohnya, tempat-tempat yang mana orang nak pergi di ataskan sebab-sebab kecemasan, dia perlu ada prosedur yang memudahkan, bukan prosedur yang menyusahkan. Dan ni bukan kali pertama berlaku. Ini berlaku di balai polis di Melaka. Pada September yang lepas dekat Johor Bahru pula ada berlaku di mana seorang wanita dia pakai baju skirt dia bawah lutut je pun. Tapi tak boleh juga masuk ke pejabat immigration. So benda-benda yang tak masuk akal, tak logik macam ni tak bolehlah diguna pakai dekat dalam negara kita di mana kita ada orang berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama. Benda ni adalah satu benda yang menyusahkan rakyat. Kerajaan tak boleh ambil sambil lewa, kena keluarkan perkeliling baru dengan segera supaya isu-isu macam ni dah tak berlaku, supaya hidup rakyat dimudahkan dan bukan disusahkan.